Contoh ugly ads, dia nampak buruk. Satu lagi whiteboard punya style, satu lagi nampak luxury. So setiap kali kalau lalu dekat orang, dia akan perasan macam ni poster lain. Bila lalu lagi ni poster lain, lalu lagi ni poster lain. Dia tidak nampak sama. Ada setengah orang dia akan buat tema je lebih kurang sama. Dia akan buat tema yang sama, color lebih kurang. Jadi kadang-kadang bila scroll, orang akan rasa macam ni aku macam pernah nampak. So dia tak ada variation tu. So saya suka main variation sebab saya nak dapatkan scroll stopper. Itulah. Alhamdulillah dah 2000 like. Okay, thank you very much. Thank you very much. Tapi saya tak ada sound effect dah pula nak buat bunyi tepuk-tepuk tu kan. Dulu memang saya ada banyak equipment yang memang like home studio lah. Tapi sekarang saya dah tak buat benda-benda tu. Okay, baik. Saya rasa saya macam nak bagi bonus lah. Saya sebenarnya ada buat satu prompt tau. Prompt untuk generate poster. Dekat, tak kira lah ChatGPT ke, Gemini ke. You copy paste, you tukar, letak nombor telefon you ke apa ke semua kan. Lepas tu, you akan dapat set of poster di 30. So saya jual digital produk tu. Dan tak tahu nak bagi free ke malam ni. Cik wah. Kalau nak bagi free cuba komen nak. Nanti saya bagi je lah link tu.